case kalau anda nak cari gambar kan, kita nak buat gambar sketch tapi kita tak ada platform kan ni, misalnya saya nak buat kan, kita nak buat gambar kita tu dalam bentuk lukisan. Saya akan tunjukkan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, so kembali lagi kita dalam video editing. Case kalau anda nak cari gambar kan, kita nak buat gambar sketch tapi kita tak ada platform kan, kita nak buat gambar kita tu dalam bentuk lukisan. Macam ni kita nak buat. So kita boleh pergi kepada, saya akan berikan dua website ni. Kita boleh buat secara percuma. Yang pertama adalah Ideogram. Korang boleh pergi dekat Ideogram ni. Saya akan tunjukkan satu contoh lah macam ni kita nak dapatkan Ideogram ni. Kita hanya kena prompt idea kita di situ dan nanti dia akan bagi gambar yang kita nak lah. Boleh buka website Ideogram. Sekarang dah buka. Korang boleh prompt, boleh generate apa idea yang kita nak buat. Kat sini ada color palette, boleh pilih mana color palette yang kita nak buat. Saya akan pilih jungle, warna macam hijau. Dan kita boleh type apa idea yang kita nak create, gambar yang kita nak create. So saya cuba buat Avengers team. Pakai baju jersey Liverpool dan baru saja mengalahkan Thanos. Kita tengok boleh tak dia keluarkan. Korang dah siap, boleh tekan generate. Dia akan bagi anda 4 pilihan. Kena dengan color palette yang kita pilih tadi. Boleh nampak dia ada warna hijau di situ. Islami Yemen ni. Kini yang keempat. Wah, dia macam Syekh. So itulah 4 gambar. Dan kalau kita nak save gambar ni, korang boleh pergi ke bahagian download. Dia akan terus download. By the way, dia ada 2 pilihan kat situ, PNG dengan JPEG. Tapi sebab kita guna yang free, so kita akan dapat kita akan guna yang boleh download JPEG sahaja. Next kita try untuk sketch editor and photographer. Behind the computer.
kita juga boleh menggunakan image online. Dekat bahagian pencil sketch, kita boleh upload gambar kita dan kemudian bila kita dah upload tu nanti kita akan dapat gambar kita dalam bentuk sketch. Saya akan tunjukkan contoh. Dan sebenarnya dalam Canva ni pun ada cara untuk kita menghasilkan kita punya sketch sendiri. Daripada gambar biasa sampai dia akan jadi gambar sketch. Okay, gambar yang kita macam nampak kita lukis lah Baik, itu saja untuk hari ini. Thank you very much kepada yang semua yang menonton. So kalau ada apa-apa cadangan, ada lagi video yang apa yang nak dibuat, korang boleh bagi tahu dekat bahagian komen. Dan jumpa pada next video. Saya akan cuba untuk tunjukkan lagi editing video macam mana pula kita nak buat lepas ni. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Jet Inspiration. Kita jumpa di next video. Bye bye.